Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru dan rakan-rakan kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ulasan buku dalam program Pembaca Bestari pada hari ini. Nama diberi Aini Mamiah binti Muhammad Hafiz Fahmi dan saya merupakan seorang murid dari kelas 3 Lulus Sinar di SABK Mahalan Rumah. Kod sekolah saya ialah AFT 2002. Saya sangat meminati dalam bidang pembacaan, pengucapan awal dan juga penghasilan video kreatif sekolah. Di sekolah, saya turut memegang jawatan sebagai ketua tingkatan dan pengawas sekolah. Saya sentiasa berusaha menjalankan setiap amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin. Selain itu, saya juga aktif menyertai pelbagai program dan pertandingan di peringkat sekolah maupun di luar sekolah. Antara pencapaian yang pernah saya peroleh ialah Johan dalam pertandingan sajak peringkat sekolah dan juga naib Johan dalam pertandingan mind mapping geografi peringkat sekolah serta penglibatan dalam majlis ihtifal sukan sekolah ABIM di peringkat kebangsaan. Saya juga pernah menerima penghargaan sebagai anugerah murid terbaik akademik di sekolah. Semua pengalaman ini banyak membantu saya dalam mengenal keyakinan diri, meningkatkan kemahiran komunikasi dan memupuk minat membaca dalam diri saya. Pada hari ini, saya ingin mengulas sedikit tentang novel Perempuan Dengan Kaabah karya Hana Ilhami yang mengandungi 846 halaman. Novel ini menceritakan tentang seorang wanita yang tabah menghadapi pelbagai cabaran hidup dan sentiasa meletakkan agama sebagai panduan utama. Cara ceritanya sangat menyedihkan dan banyak nilai kesabaran, kasih sayang dan pengorbanan. Apa yang paling saya suka dalam novel ini ialah mesej yang disampaikan kepada pembaca supaya lebih dekat dengan Allah walaupun diuji dalam pelbagai cabaran. Bahasa yang digunakan juga sangat mudah difahami dan mudah untuk dihayati oleh para pembaca. Kesimpulannya, novel ini sangat sesuai dibaca oleh setiap golongan remaja kerana mempunyai pelbagai pengajaran dan nilai murni yang dapat dicontohi pada masa kini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.